Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera dan salam Ibu Kandung Suluh Budiman. Kembali kita dalam bicara ilmuwan sastra bersama hos anda, Iskandar. Baiklah, untuk kali ini merupakan siri podcast yang terakhir untuk bicara ilmuwan sastra. Sedih sebenarnya saya cakapkan. Sebenarnya kalau nak bicara tentang karya-karya Datuk Rahman Syahari sebenarnya, takkan pernah habis sebab beliau ni merupakan seorang sastrawan negara yang terlalu hebat. Terlalu banyak hal dan pencapaian beliau yang perolehi. Dah sedih akhir ke? Alah, saya banyak lagi benda nak kongsikan berkaitan dengan Datuk Rahman Syahari ni. Iya Balkis, ini merupakan siri terakhir podcast kita pada ini. Saya pun agak kecewa sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Dah tugas kita sampai sini je. Aduh, tak puas lagi nak sembang pasal Datuk Rahman Syahari ni. Apa boleh buat Fadli? Tugas kita sampai sini je. Sudahlah, nanti-nantilah pula kita bersedih. Sekarang ni, kita kena teruskan kerja kita. Okey, hari ni, sempena dengan siri akhir, saya cadang nak bincang pasal sumbangan yang diberikan oleh Datuk Rahman Syahari dalam dunia penulisan puisi dalam negara kita ini. Panel kita fikir macam mana? Jalan terus je Iskandar. Jom kita mula. Nampaknya panel kita dah bersemangat. Okey, baiklah, jom kita mula. Sebagai seorang pemuisi, sudah pasti ada banyak sumbangan yang diberikan tambahan pula. Beliau adalah seorang sastrawan negara. Apa pendapat Balkis? Betul tu Iskandar. Datuk Rahman Syahari ni banyak menyumbang kepada perkembangan kesusastraan negara. Malahan, beliau juga merupakan seorang penyair yang terkenal di Malaysia yang banyak menghasilkan puisi moden pada tahun 1970-an. Dalam tempoh yang agak lama ni, dalam penulisan puisi, pada pendapat Balkis, apa yang dapat kita lihat daripada skala yang dilakukan oleh Datuk Rahman Syahari? Oh, banyak Iskandar. Karya puisinya yang terkenal dengan bahasa yang padat, simbolik dan pemikiran yang mendalam. Beliau juga sering membawa tema perjuangan, keagamaan, kemanusiaan dan persoalan rasional. Pada saya lah Iskandar, penulisan-penulisan ini telah membuka minda masyarakat dalam pelbagai peringkat umur untuk menghayati makna kehidupan. Betul lah Balkis, penulisan Datuk Rahman Syahari ni yang bersahaja tapi syarat dengan makna itu telah membuka fikiran masyarakat. Hebat betul kan Datuk Rahman Syahari ni? Apa lagi kita boleh pertikaikan dengan ketokohan beliau dalam penulisan puisi? Bagi saya, memang tidak ada yang sama dengannya. Betul tu Iskandar. Saya sangat setuju dengan pandangan Iskandar itu. Fadli pula macam mana? Apa yang Fadli dapat lihat berdasarkan ketokohan Datuk Rahman Syahari ni? Oh, bagi saya pula Iskandar, banyak sangat sumbangan yang diberikan oleh tokoh kita ini, terutamanya dalam penulisan karya-karya seperti puisi. Banyak sangatlah. Kalau saya nak sebut ni, mau sampai 3-4 jam. Wah, banyak nampaknya info daripada Fadli ni. Tapi kalau boleh kongsikan sikit lah untuk pengetahuan penonton kita ni. Boleh je Iskandar. Okey, macam ni. Datuk Rahman Syahari ni juga terkenal sebagai pengkritik sastra yang berpengaruh. Bukan tu saja. Beliau juga terkenal dengan penulisan puisi. Mengkritik puisi juga hebat tokoh kita ini. Wah, macam tu ya. Boleh Fadli terangkan dengan lebih lanjut? Oh, boleh Iskandar. Tulisan-tulisan Datuk Rahman Syahari ni dalam bidang kritikan sastra banyak membantu pembaca untuk memahami makna, gaya, bahasa dalam karya-karya sastra di Malaysia. Tulisan beliau memperkenalkan kaedah analisis yang lebih mendalam dan memberi kesan dan impak positif kepada perkembangan sesuatu karya puisi. Wah, kalau macam tu, banyaklah ya karya-karya puisi berkualiti dapat dihasilkan. Ini semua adalah berkat usaha Datuk Rahman Syahari untuk mengekalkan kerelevanan penulisan puisi. Memang hebatlah Datuk Rahman Syahari ni. Jadi, seperti yang kita tahu, Datuk Rahman Syahari adalah seorang tenaga pengajar. Sudah pasti sumbangan dan pengabdian dirinya dalam dunia pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Selayaknya seorang guru yang membimbing pelajarnya ke puncak kejayaan. Betul tu Iskandar. Saya sangat setuju dengan kata-kata Iskandar. Kan Balkis? Mungkin Balkis boleh terangkan komen Balkis berkaitan apa yang saya sampaikan tadi. Boleh Iskandar. Bagi saya Iskandar, guru ini memang individu yang kita tidak boleh hitung sumbangannya
kerana terlalu banyak. Sama seperti Datuk Rahman Syahari ini. Ianya bermula dengan sebagai seorang guru, kemudian menjadi pegawai kurikulum di Kementerian Pendidikan dan kemudiannya menjadi pensyarah pula. Tentu banyak sumbangannya kepada masyarakat dan negara. Tentulah Balkis. Pada pendapat Balkis lah, apa sumbangan yang diberikan oleh Datuk Rahman Syahari kepada dunia pendidikan? Banyak Iskandar, saya sebut antaranya je lah kan. Datuk Rahman Syahari ini merupakan bekas pensyarah di Jabatan Pengajian Media di Universiti Malaya. Selain itu, beliau juga telah membimbing ramai pelajar dalam bidang penulisan kreatif dan kritikan melalui ceramah, bengkel penulisan dan penulisan ilmiah. Terharu saya dengan perkongsian Balkis. Datuk Rahman Syahari pada saya bukan sahaja seorang penulis, malah mempunyai jiwa pendidik yang tinggi dalam dirinya. Adakah Faliz setuju dengan pandangan saya? Betul Iskandar. Saya sangat setuju dengan pandangan Iskandar itu. Sebab zaman sekarang ni dah jarang sangat kita jumpa insan seperti Datuk Rahman Syahari ni. Betul tu Faliz. Susah dah nak jumpa sekarang. Alamak. Masa ni kenapa cepat sangat bergerak Dah nak habis dah ni. Aduh, sedih balik lah macam ni. Tak apa Iskandar. Ada rezeki kita buat lagi podcast ni. Betul tu. Penonton pun mesti akan menonton podcast kita ni jika diberi ruang dan peluang untuk kita buat podcast lagi. Itulah, nak buat macam mana kan? Tugas kita sampai sini je. Jadi begitulah penonton. Sekian saja podcast kami. Diharapkan sepanjang 4 siri podcast ini berlangsung para penonton dapat manfaat dan informasi yang berguna. Dan berakhirnya siri 4 ini, maka berakhirlah podcast kami. Baiklah, sebagai penutup, saya juga ingin melontarkan serangkap dua pantun. Saya terasa terinspirasi oleh Datuk Rahman Syahari. Sebagaimana kita ketahui, pantun dan juga puisi perlu kita kekalkan supaya adat kemelayuan itu sentiasa ada dalam diri. Ini juga untuk kita mengenang pejuang-pejuang kesusasteraan, sastrawan-sastrawan negara kita. Baiklah, terimalah daripada saya. Tumbuh meninggi si pohon cemara, tumbuh subur penuh dedaunan. Andai tersalah tutur bicara, ampun dan maaf saya ucapkan. Berjalan kaki ke hulu pekan, ingin mencari pisang seikat. Segala ilmu kami sampaikan, semoga syarat memberi manfaat. Penonton, tak sedap suara saya pun, saya boleh melontarkan puisi. Jadi saya harapkan anda semua janganlah malu dan segan untuk berpuisi. Kerana puisi ataupun kesusasteraan Melayu ini merupakan warisan kita, warisan kemelayuan kita. Jadi ia menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara dan mengekalkannya walau apa pun jua keadaannya. Iyalah, kalau bukan kita sendiri, bangsa Melayu yang ingin kekalkan dia, siapa lagi? Ini merupakan perjuangan-perjuangan para sastrawan negara. Jikalau kita tidak memelihara dan mengekalkannya, maka terkuburlah segala-gala niat dan objektif yang sastrawan kita ingin sampaikan. Baiklah penonton, itu sajalah daripada saya untuk siri podcast kali ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye-bye. 35.